Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bertemu kita dalam podcast Sembang Kita yang diluaskan oleh Studio Ruang Kecil dan dikuasakan oleh Akademi Progresif. Kita berbicara tentang kehidupan, kita juga berbicara tentang negara kita yang tercinta, iaitu negara Malaysia. Hari ini kita bawakan seorang tetamu yang istimewa bersama-sama dengan kita untuk sembang santai kita pada hari ini. Baik, insyaAllah. Okey cikgu? Boleh. Saya perkenalkan dahulu, orangnya ialah Cikgu Azrin Majid. Azrin Abdul Majid. Tak apa, kita akan kenal betul-betul kejap lagi cikgu. Pertama sekali, saya nak ucapkan selamat datanglah kepada cikgu ke Studio Ruang Kecil. Ini adalah tempat kita bersaranglah untuk podcast Sembang Kita pada hari ini. Bila sebut cikgu ni, pastinya satu jenama ataupun satu label lah yang diberikan kepada orang-orang yang berkhidmat sebagai tenaga pengajar, sebagai guru dan sebagainya, dan pasti banyak ilmu yang boleh cikgu kongsikan pada hari inilah. Jadi untuk kita mulakan kita punya sembang santai kita ataupun podcast Sembang Kita pada hari ini, saya nak minta cikgu cerita sikit latar belakang cikgu. Ini daripada sudut keluarga, adik-beradik. Kalau boleh kongsi lahir tahun bila, kecil-kecil tu macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah saya dapat hadir kemari. Terima kasih ucapkan kepada Akademi Progresif yang sudi mengundang saya untuk podcast pada kali ini. Ustaz Hafiz sebut nama saya cikgu. Cikgu tu bermula dari satu kata nama, bahasa Sanskrit asalnya sebenarnya tu. Guru. Okey. Guru maknanya penyuluh kegelapan. Dia satu kata lah. Satu perkataan dari bahasa Sanskrit. Okey. Penerang kegelapan atau penyuluh kegelapan. Macam tu lebih kurang maksud dia. Jadi ialah cikgu macam tu lah. Jadi mereka yang bergelar guru ke, cikgu ke atau tuan guru ke, maksudnya yang dimaksudkan menyuluh kegelapan tu ialah apa kegelapan tu kan. Maknanya dalam konteks kita beri ilmu lah. Ya. Ilmu kepada anak murid. Dalam konteks seorang guru yang berkhidmat dengan kerajaan, dia beri ilmu kepada anak-anak, anak didik dia di peringkat sekolah rendah atau menengah. Itu maksudlah sedikit. Betul. Perkongsian maklumat. Maknanya permulaan lagi. Ni kita boleh masuk lagi cerita pasal macam cikgu. Okey. Daripada mana lahirnya, dekat mana. Adalah cerita-cerita tentang keluarga tu. Macam mana? Saya dilahirkan pada 25 Julai tahun 1966. Okey. Tahun ni tahun yang ke-60 lah saya meniti kehidupan sebagai seorang anak kecil yang lahir di kampung Kelubi Jasin, Melaka. Jasin. Pada tahun itu lah. Ibu saya Misah binti Ibrahim dan bapa saya Abdul Majid bin Abdul. Sebelah bapa saya, atuk saya tu seorang guru sebenarnya. Keluarga datuk saya tu memang guru. Okey. Berkhidmat di Batu Berendam dulu lah. Manakala sebelah ibu saya ni kalau cerita sedih panjang cerita dia. Boleh cikgu, tak ada masalah. Jadi ibu saya ni dia anak yatim piatu pada usia 6 tahun. Dibela oleh ibu bapa saudara dia hinggalah dia berkahwin. Asalnya dari kampung Sempang, Merlimau. Berhijrah ke Jasin, dibawa ke kampung Kelubi, akhirnya membesar dalam perjalanan lah antara Merlimau ke Jasin tu sampai zaman Jepun tahun 40-an lah, awal kahwin. Kahwin pertama ada dapat 7 orang anak. Bukan kahwin dengan bapak saya, kahwin dengan orang lain. Itu suami yang pertama. Okey. Jadi saya ada abang dan kakak daripada suami pertama mak saya tu 7 orang adik-beradik, 2 perempuan 5 lelaki. Kemudian sebagai ibu tunggal, mak saya kahwin pula dengan bapak saya, Majid. Bapak saya ni pun dah kahwin tapi tak ada anak. Kahwin pertama isteri mati, seorang tunggal, anak seorang. Kemudian kahwin yang kedua pula tak ada anak, ambil anak angkat. 2 orang kakak saya Cina. 2 kakak Cina dan seorang anak Melayu lah. Kemudian kahwin dengan mak saya baru dapat saya 5 beradik. 5 beradik. 5 beradik. Jadi agak besar juga lah keluarga saya ramai. Maknanya 7 campur 5 campur 3. 15. 15. Oh, meriah tu. Meriah. Memang kami yang 12 orang ni hidup serumah. Okey. Daripada kecil. Singkat cerita lah, saya lahir, kemudian saya bersekolah rendah di Jasin English School dulu. GS1. Jasin English School. Jasin English School. Jasin English School dia ada 2 dulu. Ada GS1, GS2. Okay. Saya GS2 pada tahun 73. Kemudian sistem pendidikan berubah, dasar pendidikan kebangsaan dikembangkan di semua sekolah jenis kebangsaan Inggeris, Cina dan Tamil ketika itu. Jadi sekolah itu tukar nama kepada sekolah rendah jenis kebangsaan Inggeris, kemudian tukar nama Melayu dia sekolah rendah kebangsaan Paya Batu.
di sekolah yang sama tu, JS tu. Dan sekolah JS1 tu jadi sekolah kebangsaan Air Baruk. Akhirnya sekolah tu pindah jadi sekolah lain lah. Di kampung saya pula sekolah kebangsaan Sri Lanang. Jadi sekolah saya tu kalau ikut sejarah dia berpindah-pindah nama tu atau berpindah tempat tu beberapa kali. Kemudian saya bersekolah menengah di sekolah menengah Iskandar Shah Jassin dari tingkatan 1 sampai tingkatan 6 atas. Ketika itu tahun 1979 hingga tahun 1985 belajar bolehlah. Agak nakal jugalah. Nakal tu biasa je. Lasak mandi sungai, cari ikan pelaga, main lastik burung dan sebagainya lah. Dan masa kecil tu sampai menengah saya dibesarkan dalam kehidupan kampung lah. Keluarga saya mengusahakan sawah padi untuk hidup. Bapa pun kerja gaji tak besar sebagai driver ambulan. Mak tak kerja, adik-adik ramai. Jadi punca utama makanan adalah beras lah daripada dan membuat usahakan tanah yang ada untuk tanam padi. Jadi sampai tingkatan 5 saya mengusahakan padi. Selain daripada itu bila musim padi ni kita ambil upah daripada sekolah rendah sampai lah menengah. Nak tambah duit poket pergi sekolah. Hujung minggu ataupun waktu petang balik sekolah menengah tu ambil upah bantu padi, cabut anak-anak padi tu. Makna kata cikgu memang dah lalui masa zaman sekolah menengah tu, maknanya sama dalam masa yang sama mengusahakan tanaman padi juga. Padi. Betul. Sampai tingkatan 5. Dia boleh jadi cabaran dan ada seronok dia juga. Seronok. Kalau jumpa hari ni pun jumpa kawan-kawan yang dikunduri kahwin tadi. Cerita zaman kami masa zaman kanak-kanak, sekolah rendah dan menengah. Macam-macam cerita. Macam-macam cerita. Macam-macam gelaran ada. Gelaran tu pun penting. Penting. Sebab tu sambung belajar lah. Habis tingkatan 6 sambung belajar di universiti dan jadi cikgu lah. Setakat ni alhamdulillah. Baik, maknanya perjalanannya tu bermula daripada kampung di Jassin, kemudian menempuh kehidupan sekolah rendah, sekolah menengah masih lagi di Jassin juga, betul. Dan kemudian berjaya melangkahlah ke universiti kan, cikgu. Daripada situlah bermulanya kerjaya. Selepas universiti itu bermula kerja sebagai seorang guru. Itu dalam segmen kita yang pertama, cikgu. Baik. Kita dah kupas, kita dah korek-korek sikit kan. Banyak benda nak tanya sebenarnya ni kan. Tapi kita akan sambung. Baik. Kita akan sambung dalam segmen yang kedua. Baik, kita kembali untuk segmen yang kedua. Ya, bila segmen yang kedua ni saya nak fokus lah kan. Bila kita panggil ni, kita panggil cikgu pun cikgu. Ya, betul. Saya nak fokus tentang cikgu tu. Bermula kerjaya cikgu tu tahun bila tu? Saya mula berkhidmat sebagai seorang guru di bawah Kementerian Pendidikan. Selepas saya tamat pengajian saya dalam bidang diploma pendidikan pada tahun 1990. 1990. Saya boleh lahir, cikgu. Alhamdulillah. Pagak anak Saya boleh. Okey. 1990. Okey. Saya mula posting yang pertama tu saya ke Sarawak sepatutnya. Pada awal Jun saya ingat saya. Awal Jun saya tak pergilah. Tak pergi. Macam mana boleh berjaya tak pergi tu? Okey. Agak panjang juga, menarik juga cerita tu. Ada sedih juga. Tahun masa saya belajar tahun 1, 2, 3 dan diploma setahun tu 4, mak saya sakit. Pelajaran saya agak sebab sikit lah. Agak terganggu juga sebab hampir setiap minggu saya balik tu saya anak bongsu lelaki. Ada adik perempuan dari mak ni saya ni macam anak kesayangan lah. Mak. Jadi bila saya kena ke Sarawak tu mak saya sedih lah. Dia tak benar saya pergi. Walhal pada hari saya nak pergi ke mengambil waran tiket kapal terbang di Institut Bahasa Kuala Lumpur. Saya dah pack barang lah. Dah pergi dah sampai ke sana. Tapi sebelum dia cerita sikit lah. Sebelum pergi tu petang tu, sebelum saya naik kereta pergi ke Kuala Lumpur, mak saya peluk mak bising. Mak kalau mati kau takkan sempat balik tengok mak. Tu dia. Sedih lah sikit masa tu. Sampai di rumah sewa saya di Kerinci dengan kawan-kawan saya tu. Satu rumah tu 10 orang kami. Guru pelatih lah. Seingat saya 6 orang kena pergi Sabah dan Sarawak. Termasuk kawan baik saya lah. Seorang sebilik saya tu kena pergi Sarawak. Jadi pagi tu lepas subuh saya menghilangkan diri. Mereka 6 orang pergi. Ayah B dengan Kerinci dekat dekat jalan kaki pun sampai masa tu. Saya hilang diri lah. Saya pergi jumpa kakak saya sebenarnya.
kakak saya bekerja di UIA masa tu, di Petaling Jaya. Bincang macam mana saya tak nak pergi. Jadi usaha lah. Jadi usaha tu ringkaskan cerita. Masa tu kakak saya di Jabatan Al-Quran dan Sunnah dan Hadis di UIA fakulti tu, jumpakan dengan pendaftar UIA ni berbetulan orang Jasin sebenarnya tu, iaitu sahabat baik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Omar bin Jaafar yang dikenal sebagai OBJ lah. Jadi saya ni pun dengan rasa tak tahu malu hilang rasa malu, saya jumpa Omar Jaafar ni. Saya pangkat dia panggil Pangah. Saya jumpa dengan dia, Pangah, saya tak nak pergi, mak sakit ni. Dia tak kenal saya. Saya kenal dia berdasarkan cerita daripada pak saudara saya, mak saudara saya. Dia pergi jumpa dia dekat situ. Jumpa akhirnya dia kata dia balik kampung, dia cari pak saudara saya, dia tanya saya siapa. Azrin datang jumpa ni anak siapa mah. Akhirnya dia pesan pada kakak saya suruh saya datang. Beberapa hari lepas tu saya datang, dia pun buatkan surat, ringkas cerita lah, dia buatkan surat semua. Dia yang bantu saya lah untuk kembali, dia pindahkan ke Semenanjung. Tapi lewat sikit lah, 2 minggu selepas itu saya, sekolah yang pertama saya ke Sekolah Menengah Selanda. Kemudian berpindah banyak sekolah lah. Waktu itu saya dah mula aktif lah, politik lah. Politik saya daripada zaman pelajar lagi saya dah menyertai program-program forum, bicara politik di kampus. Pada tahun 1 saya ingat lepas mengorientasi tu, saya dah mula kenal Presiden PAS pada hari ni. Dalam, saya ingat lagi ceramah Isra' Mi'raj, yang kebetulan pada hari itu lepas orientasi beliau datang ke DTC Universiti Melaya masa tu. Ceramah Isra' Mi'raj, beliau baru balik dari Iran, bertemu dengan Ayatollah Khomeini. Dia bercerita tentang bagaimana perkembangan di Iran, politik Timur Tengah. Dan kebetulan juga saya di universiti, saya memang bidang sejarah dan juga pengajian Melayu lah. Minat tu dah ada kan. Jadi libat di luar, bila bekerja tu dah mula aktif sebagai ahli biasa, jadi ahli, kemudian memegang jawatan lah. Ekoran daripada itu tekanan-tekanan mula datang lah. Saya berpindah-pindah sekolah. Setiap kali 5 tahun pilihan raya saya berpindah sekolah. Tapi cikgu bermula di Selanda tu SMK Selanda, dan yang sekolah terakhir? Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bemban. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bemban. Agak-agak daripada SMK Selanda ke SMK Seri Bemban tu agak-agak lebih kurang berapa sekolah tu? Saya boleh bilang Boleh. Okey, Selanda, kemudian Iskandar Shah, sempat saya balik ke sekolah saya belajar dulu. Iskandar Shah untuk 96, setahun di situ. Lepas tu dipindah ke Sekolah Menengah Jasin. Lepas pilihan raya 99 saya dipindahkan ke Sekolah Menengah Teknik. Sekolah Menengah Teknik tu lama sampai tahun 2013. Kemudian baru saya dipinjamkan ke ILP Selanda. Dipinjamkan ke ILP Selanda, kemudian saya masuk ke TAPEM, kemudian kembali ke sekolah bila tumbang kerajaan. Itu cerita ringkas lah. Saya rasa banyak sekolah tadi, banyak institusi yang ada tu yang cikgu dah pernah sertai. Ada tak satu lah, kalau momen yang dia tak kisah, boleh jadi paling seronok, mungkin sedih, mungkin yang mendebarkan ke apa, yang cikgu rasa cikgu boleh kongsikan? Saya ingat dalam sepanjang perkhidmatan tu, banyak sekolah menengah, semua seronok bagi saya lah. Tapi bila saya terlibat dalam politik, kemudian saya masa tu dah mula mengkritik, beri pandangan-pandangan yang agak berbeza, mungkin agak keras juga, berkaitan dengan peluang-peluang pendidikan pada anak bangsa, rakyat di negara. Saya ingat yang paling mencabar dan menarik pada saya adalah ketika saya duduk di Tabung Amanah Pendidikan Melaka, TAPEM. Di situ waktu kita bekerja dengan guru tu, kita rutin mengajar anak murid, buat kerja-kerja sekolah biasa. Bertepan dengan anak murid tu yang nakal-nakal tu, biasalah guru disiplin, saya guru disiplin. Tapi bila berkait dengan pandangan politik lah contoh, berkaitan dengan dasar kerajaan, bila saya duduk kat TAPEM tu, saya melihat sendiri apa yang berlaku, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita semak dalam laporan audit berkenaan dengan keuangan kerajaan negeri, di mana disalurkan, diguna pakai untuk siapa, ke mana duit berapa banyak yang dah dibelanjakan, kemudian berapa banyak pula yang tak pulang balik. Dekat TAPEM lah kita duduk mengurus
keuangan kerajaan. Dekat situ yang saya rasa menarik dan juga sangat mencabar. Dan kita lihatlah, kalau kita tengok orang kata tidak berlaku ketidakadilan, di situ kita akan membuat penilaian. Itu datangnya saya suka buat penilaian lah. Macam kita anak murid, kita tahu anak murid kita ni nakal tapi pandai. Anak murid kita ni pandai tapi dia tak mesra, dia eksklusif diri dia tak inklusif. Macam-macam PL. Cikgu pernah jumpa tak anak murid macam saya, cikgu? saya kat sekolah dulu, saya bukan nak bangga diri lah, pandai tapi paling malas lah cikgu. Jumpa ada anak murid saya, dia duduk, dia dengar, dia saya ngajar, nota tak ada, tapi bila setiap kali ujian PSA dia dapat A, dia score. Saya kata otak dia dirakam apa yang dia cakap. Jadi dia tak gunakan psikomotor menulis. Tapi dia pandang, dia ingat, tapi dia gunakan ketika hari PSA. Ada ramai. Kalau nak tengoklah kan keadaan tu, saya tengok di sekolah menengah teknik lah, yang saya tengok anak-anak murid ramai macam tu. Kebanyakan macam tu. Dan ni dia gunakan kekuatan kognitif dia tak baca. Suruh baca novel ke apa haram dia tak baca. Tak baca. Tapi bila jawab apa yang saya ajar, semua dia. Jadi tu antara yang mungkin soal berdapis lah sifat dia macam tu. Betul lah, bila sebut pasal anak murid tu kan, terasa macam tu. Baik, kita nak tutup dulu. Lalu cikgu, segmen kedua ni, kembali daripada segmen ketiga nanti, kita akan ada satu game tu cikgu. Game dia mudah je, kita boleh selesaikan game ni seminit je. Okey, kita berhenti sekejap, kita sambung game dan kita sambung segmen yang ketiga. Baik. Macam saya cakap tadi, cikgu, kita ada special dengan Cikgu Azrin ni, ada satu game saya nak main dengan cikgu. Game ni dia panggil soalan pantas. So saya akan bagi soalan, cikgu kena jawab pun dengan pantas lah. Dia tak adalah menekan sangat, tapi kalau boleh sepantas yang mungkin. Cikgu dah sedia juga cuba. Dia ada 10 soalan. Kita mula daripada sekarang, boleh? Yang pertama, kopi atau teh? Teh. Bangun awal atau berjaga malam? Bangun awal. Memimpin atau dipimpin? Memimpin. Tegas atau diplomasi? Agak tegas. Media sosial atau bersemuka? Bersemuka. Duit lebih atau masa lebih? Masa lebih. Populariti atau integriti? Integriti. Kerjaya atau keluarga? Kerjaya. Pengaruh atau jawatan? Pengaruh. Jika dia beri peluang, jadi menteri atau aktivis masyarakat? Menteri. Okey. Itulah dia, satu game. Itu je kita nak bagi ni sikit. So kita akan masuklah ke segmen yang ketiga. Sebenarnya sekejap je cikgu, kita dah masuk segmen yang ketiga ni. Dan sebenarnya ni segmen terakhir cikgu. Masa mula tadi macam berdebar kan. Betul. Kita nak minta lah, bila cikgu dah kongsi banyak juga benda tadi. Mula tadi dah cerita dah cikgu tu apa dan sebagainya. Mungkin cikgu boleh kongsikan lah dari sudut pandang cikgu. Yang pertamanya ialah kepada anak-anak muda sekarang ni. Apa mungkin pesan-pesan yang cikgu rasa penting sangat nak bagi tahu dengan anak muda kita sekarang ni? Saya fikir gini lah. Saya dibesarkan dalam keluarga yang tadi sebut, ibu saya anak yatim piatu, bapa saya kerja pun susah. Tapi saya diasuh dengan sifat yang saya ingat tegas lah daripada bapa saya. Bapa saya tegas. Tapi dia penyayang. Tegas dan penyayang. Dan ibu saya dah tentulah penyayang, sebab dia seorang anak yatim piatu yang dikasihi oleh ibu saudara. Dan kalau dia tak dikasihi pun, dia mesti dengar cakap orang yang membesarkan dia, yang beri dia makan. Dan saya rasa itu juga antara sebab kenapa cikgu usaha untuk tak tinggalkanlah mak masa posting yang pertama tu kan. Betul balik. Dalam keadaan yang saya sebut tadi, tegas tapi penyayang tu, kesimpulan yang saya boleh simpul pada diri saya, tak tahu penilaian orang lain tapi saya nilai saya dan adik-beradik yang lain bila kami jumpa balik, ialah dibesarkan dalam kawalan akhlak, adab Melayu. Sebab mak saya memang mulut memang cepat cakap dia akan cakap, tak suka dia cakap macam tu. Tapi sayang. Bapa dia tengok, dia perhati, dia tahu, dan dia akan check siapa kawan saya. Dia biasa kalau bapa ni dia tindakan dalam diam. Kan? Jadi kami simpulkan yang kami ni ataupun saya beranggapan pertama sekali untuk anak-anak lah, sebab saya pun pernah lalui zaman muda kan. Pertama adab. Akhlak dengan siapa pun. Sebab dia tak boleh dijual beli. Memang kita kadang-kadang kita ada tak suka dengan sesiapa yang itu, tapi nak cakap lain daripada perkataan yang berat-berat yang kita tak suka dengar tu, kalau bapak dia kenapa keluar kat sana.
Mak ni memang dia akan mengadu. Kalau dia kata ni Ian ni dia dah kawan dengan budak ni, dia cakap benda-benda ni macam mana, nanti bapak dia kena cakap tu. Kalau nak tulis pun, kalau tulis diary pun, bapak saya baca diary saya. Oh. Bapak saya akan baca diary saya. Ke mana saya, jenis saya pula macam level sekolah, cikgu ajar saya 5W1H. Ini yang saya ajar dalam bentuk sejarah. Saya pegang lah masa sekolah, dari sekolah rendah cikgu ajar saya. What, who, when, where, why. H, how. Okay. Saya pegang tu lah. Jadi kalau saya tulis dekat diary tu ada dah. Lengkap lah. Apa saya buat hari ni. Kat mana saya pergi. Dengan siapa saya pergi. Kenapa saya pergi sini. Kan. Lepas tu kalau how tu kita jarang sikit lah. Tapi itu dah tinggi lah. Kalau dalam konektif dia tinggi lah. Tapi kalau dalam diary tu lah saya tulis. Masa cikgu pun saya buat tu. Maknanya dalam penulisan diary cikgu pun apply lah. Sampai hari ni. Kalau buka diary saya yang ni. Sampai hari setiap kali mesyuarat saya akan tulis. Nama-nama yang hari mesyuarat pun ada. Datuk Asraf pun macam semua ada. Saya adalah pengalaman mesyuarat dengan cikgu kan. Dia dalam istilah tu, itu dalam penulisan berita pun dalam penulisan sejarah pun lebih kurang macam tu. Dan mengajar bahasa penulisan pun saya ajar lebih kurang macam tu lah. Anak murid saya kata, dia kata 5 wife 1 husband. Dia mudah tu. Itulah. Maknanya untuk anak muda is adab. Akhlak dan buat ilmu lah. Yes. Okay. Saya baca banyak tulisan anak-anak muda. Cuma saya tak cakap siapa yang saya ikut lah. Baik dalam Melaka ataupun di peringkat nasional lah. Kalau dalam organisasi parti, saya tengok. Saya menilai lah. Di mana itu pandangan saya sebagai seorang cikgu. Orang pun dia boleh nilai saya. Dia boleh tengok siapa yang saya tulis dalam Facebook saya. Macam-macam lah. So nombor satu, agama pun sebut, akhlak nombor satu, buat ilmu kan. Saya ingat betul lah mak ayah apa saya ajar saya macam tu. Satu pesanan yang sangat baik untuk anak muda, khususnya saya kira muda lah ni kan? Untuk pesanan-pesanan tu. Dan satu lagi yang saya nak tanyalah untuk harapan cikgu. Apa yang cikgu pandang ke depan ni, apa harapan ataupun wawasan yang cikgu nampak ke depan ni? Okey, kalau dalam konteks kita negara kita lah. Saya pun hidup agak lama juga, dah 60 tahun kan. Dah lalui zaman pemerintahan zaman kecil dulu, mungkin zaman Tunku Abdul Rahman. Lepas tu yang dalam buku sejarah banyak tulis tentang Tun Abdul Razak, antara Perdana Menteri kita yang kita kasihi kan, yang banyak buat reform negara kita dalam melahirkan institusi dalam pelbagai kementerian zaman Tun sejak tahun 60-an, 70-an, umur pun tak panjang kan. Kemudian zaman Tun Husin, sama Tun Mahathir, zaman tu saya dah mula remaja, saya dah jiwa mungkin dah sampailah hari ni PMX. Jadi pada pandangan saya lah, ini penilaian saya lah, PMX ni yang terbaik lah. Setakat yang kita ada Perdana Menteri. Pertama, dia dah lalui pelbagai ujian yang kalau kita baca sejarah tokoh-tokoh Islam yang menjadi tokoh Islah, reformis dalam kehidupan masyarakat Islam, kita baca macam-macam dia dah lalui. Fitnah, penjara, maki hamun, macam-macam, tapi dia steady je. Tapi kita kalau tengok dari segi perbandingan, saya lihat apa yang dibuat oleh teman Tun. Tun bina banyak arca, image yang pada penilaian kita menonjolkan materialis. Tapi PMX kita ni dia banyak memberi pada rakyat. Buka lah, Google lah, atau bertanyalah AI, apakah inisiatif yang telah dibuat oleh kerajaan Madani yang kita ada hari ini. Secara jujur kita buat perbandingan. Maksudnya kerajaan yang ada pada hari ini dipimpin oleh, walaupun kerajaan perbadan ada pertarungan dalaman dari segi kepimpinan, tapi kita harap rakyat beri peluang. Sebab nak reform negara dengan itu senarainya pelbagai. Tetapi nak laksana tak semudah yang kita fikirkan, sebab kadang-kadang yang berganding dengan kita pun menimbulkan pelbagai masalah, serangan yang dia suruh budak muda dia hentam apa yang program buat. Tapi kita tengok apa yang telah dia oleh rakyat, saya ingat sangat baiklah. Semua boleh nilai lah. Kita boleh rasa benda boleh rasa, orang muda boleh rasa. Saya 8 orang anak, Ustaz Hafiz. Saya tanya anak saya seorang-seorang. Anak saya ni betulan lah, mereka ni ada yang bekerja, sedang belajar lagi. Saya tanya dia secara jujur kan, dia rasa macam mana? Memang dia rasa perit sebab bapak yang beri dia. Tapi masuk tabung akaun dia, ada dapat SARA, ada dapat STAR, walaupun lepasan universiti, tapi
pekerjaan masa zaman COVID dulu menyebabkan dia terpaksa kerja peringkat SPM je. Gaji 1,700 tapi boleh top up sikit dengan yang dibantu oleh kerajaan. Saya rasalah kita memerlukan masa kemudian kita sabar. Kalau kita boleh sabar dengan apa yang dah lalui sejak zaman 50-40 tahun yang lalu, kita perlu sabar sikit lagi untuk memberikan negara kita terus dibaiki dan beri peluang pada anak-anak muda lah khususnya dan kehidupan yang lebih baik. Itu harapan saya lah. Itu kira kesimpulan yang sangat cantik lah. Untuk hari ini banyak ilmu yang saya dapat, pengalaman yang cikgu dah kongsikan. Sebenarnya benda tu sangat berharga lah sebab cikgu dah lalui semua tu dan kami ni menadah apa yang cikgu dah lalui tu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Cikgu Azrin sudi hadir ke podcast Sembang kita dan terima kasih juga kepada studio kita, Ruang Kecil dan juga Akademi Progresif tidak dilupakan sebagai penerajuk utama untuk podcast Sembang kita. Dan kita akan bawa lagi tetamu-tetamu yang istimewa untuk podcast Sembang kita ini. Sekali terima kasih cikgu. Baik, terima kasih kembali kepada Akademi Progresif yang sudah mengundang saya dan mendengar celoteh saya sikit lah. Pastinya banyak ilmu yang kita dapat, banyak sembang yang menarik pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.